Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Ini aku nak buat video makan. Korang tahu tak aku nak makan apa? Sebelum korang nak tahu, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng. Aku nak makan, mesti ramai yang nak tahu, iaitu Ribena Blackcurrant Chocolate Ribena. Korang nak aku buka sekarang tak? Sebelum korang nak aku buka, jangan lupa like video. Kalau korang dah ada tempat buka, kita buka macam biasa. Aku baru nak pakai gunting tapi tak jadi sebab ada tempat buka dah kan. Maka sekarang aku baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ini contoh dia weh. Korang nampak kan? Jom kita makan. Bismillah. Tinggal lagi sikit, aku akan makan habis. Terakhir, dah habis. Tengok, aku dengar macam bunyi serbuk dia. Korang dengar bunyi tak? Tapi korang, dia ada vitamin C, nampak tu. Habis dah aku makan blackcurrant ini. Blackcurrant ke korang sebut blackcurrant kadang-kadang. Aku nak bagi rating dekat korang. Aku rate yang ni dalam 10/10. Bagi aku sedap lah. Tapi korang rasa manis tu
Sekejap, aku rasa manis lah juga, sedikit lah. Tak adalah manis sangat. Lama aku tak makan blackcurrant ni. Dulu aku selalu beli coklat ni lepas aku makan. Kalau korang perasan, aku ada review coklat yang aku pernah makan masa dulu, air kotak yang aku pernah makan masa dulu kan. Okay, cuba korang komen sikit, korang pernah makan tak blackcurrant aku makan ni. Coklat kan rasanya aku tak ingat lah. Kalau tak pernah makan, korang boleh lah nak cuba, nak tahu rasa manis ke tak apa semua kan. Korang komen, korang rate berapa. And bagi aku rasa blackcurrant tu memang rasa betul lah. Okay lah korang, sampai sini saja. Itu je aku makan untuk hari ni. Yang ni je lah aku makan, tak makan apa pun. Sampai sini saja video baru aku. Kita jumpa pada hari seterusnya pula.